Korang pernah tengok tak gambar ni? Tangan dalam gambar ni dah macam tangan orang umur 90 tahun tau. Tapi sebenarnya ni tangan seorang juara Olimpik. Dan kisah dia memang ngeri. Alex Gregory. Dia ni atlet pekayu Britain. And dia dah menang 2 kali emas untuk Olimpik. Tahun 2017, dia join satu ekspedisi ekstrim ni yang bernama Polar Paw. Kayu hampir 1000 km dekat lautan Arktik. Satu hari masa dia buat ekspedisi tu, dia snap gambar tapak tangan gambar dia. And terus viral. Ramai orang ingat tangan dia dah rosak sebab lama sangat pegang pendayung. Tapi tu bukan punca dia. Sebenarnya tangan dia dah terendam berjam-jam lamanya dalam sarung tangan yang basah, yang penuh dengan air laut yang sejuk dan beku. Kulit dia serak air, jadi maceration. Lembik, pucat, rapuh. Setiap kali dia genggam pendayung, kulit dia yang lembik tu akan koyak. Air masin pun terus masuk dalam luka. Sakit dia tu. Tak boleh bayang tau. Tapi dia tetap kena kayu ikut rentak kru. Tak ada masa nak keringkan tangan. Dan sarung tangan kais air tu pun tewas. Keadaan macam ni lebih kurang trench foot. Tapi jadi kat tangan lah. So bolehlah kita panggil trench hand. Bayangkan dah jadi atlet elite pun tak dapat nak selamat tangan dia. Dengan air masin, dengan sejuk beku dan kerja fizikal tanpa henti. Tapi Alex tak salahkan sesiapa. Dia kongsi gambar tu sebab nak tunjuk realiti sebenar ekspedisi lautan. Kadang-kadang tubuh manusia ni memang dah kuat dah. Tapi alam semula jadi jauh lagi kuat. Jangan main-main dengan kelembapan yang berpanjangan. Either kau mendaki, berkemah atau travel. Jaga peralatan, jaga kulit. Setiap kedut dekat tangan Alex tu ada cerita dia sendiri. Betapa manusia ni boleh bertahan tapi sebenarnya tetap rapuh.